Terpesong dah akidah kita puji musuh Allah, iaitu Firaun. Allahu Rabbi. Takut-takut membawa kepada derhaka kepada Allah. Firaun ini pemimpin yang menjadi ketua, membawa manusia masuk dalam neraka. Faham lagi? Allah sebut dalam Quran, Firaun membawa menjadi pemimpin, jalan di hadapan sekali. Pada hari beratur orang-orang yang sesat masuk neraka, Firaun depan sekali. Nampak? Dan Firaun ini Allah kata diazab 2 kali, di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah tenggelamkan dia dan bala tentera. Tak ada lagi dalam dunia sampai sekarang. Bala tentera Allah lemahkan dalam laut. Tak ada. Firaun saja. Kalau lain bala tentera mana-mana pun atas darat ia perang kalah. Nah, Firaun Allah lenyapkan dengan lemah. Tak boleh bernyawa, masuk air dalam paru-paru. Nah, dia dan bala tenteranya diazab 2 kali. Sekali kata ulama tafsir di bumi ketika dah menyeberangi Laut Merah, dan sekali lagi berkekalang azab pada pagi dan petang dalam api neraka. Jadi Firaun ni bukan lambang kebaikan, dia lambang keburukan, dia pemimpin yang jahat, contoh pemimpin negara, musuh Allah, musuh para nabi, dan member of the hell, ahli neraka. Soalan seterusnya,